Okey. Pemilihan PKR Roziah umum tanding jawatan Isnin ini. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Roziah Ismail berkata beliau akan membuat pengumuman Isnin ini berhubung jawatan bakal ditandingi dalam pemilihan parti Mei depan. InsyaAllah 10 Mac ini akan diumumkan jawatan apa yang akan dipertandingkan pada program berbuka puasa dan Hari Wanita di Parlimen Ampang The Grand Barakah Hotel, kata exco wanita itu. Pada Selasa lalu, ahli Parlimen Ampang itu berkata beliau sedang mempentingkan bertanding jawatan ketua wanita yang mungkin menyaksikan kembali bertembung dengan penyandang Fadlina. Tewas tipis kepada Fadlina dalam pemilihan 2022, Roziah juga menegaskan beliau tidak mengintai jawatan menteri jika bertanding jawatan ketua wanita tetapi ingin memberi nafas baru terhadap sayap terbawih yang didakwa semakin lesu. Okey. Semalam YB Roziah mengumumkan bahawa beliau sama ada akan bertanding wanita akan mengumumkan bertanding apa pada hari Isnin, Isnin ini dalam program wanita di program Ampang Wanita di Hotel Barakah. Mungkin beliau akan bertanding MPP, mungkin beliau akan bertanding ketua wanita, mungkin beliau akan bertanding naib presiden, kita tak tahu. Tetapi satu yang pasti, last pemilihan lepas, wanita pertembungan ketua wanita adalah di antara YB Roziah dan juga Fadlina. Fadlina ni adalah pendatang baru sebenarnya. Dia baru menyertai parti 2021. Yang membawa Fadlina masuk parti ni Roziah lah. YB Roziah lah yang bawa dia masuk dalam parti. Okay. Tapi tak apalah dia nak bawa masuk parti, dia nak lawan dengan Roziah. Tak apalah, itu hak dia lah kan sebagai dalam demokrasi. Dan dalam pemilihan lepas sebenarnya kiraan mendapati Roziah menang. Saya dedahkan hari ni. Sebenarnya Roziah menang, tetapi ada something happen, Roziah kalah. Berapa kali kira masa tu. Tapi tak apalah, dia dah jadi ketua wanita. Setelah dia jadi ketua wanita, then I think ni pendapat saya, dia realize something tau. Dia, I think sebab dia tak faham, mungkin dia tak tahu, dia tak ada pengalaman ke, kita kena maafkan dia tu maksudnya Fadlina lah, sebagai tak ada pengalaman dalam mengendali wanita dalam parti. Jadi menyebabkan wanita sepanjang 3 tahun ini, saya turun pergi mana-mana pun orang komplain. Dan yang kedua, dia seorang menteri tuan-tuan. Macam saya kata itu tempoh hari lah, Fadlina ni menteri kan? Menteri ni sibuk banyak macam-macam dengan kes itu, kes ini, isu itu, isu ini, skandal itu, skandal ini, dengan macam-macam lah. Tugas menteri ini bukan senang. Sebab itu menteri, pegawai dia ramai, SUK, SUS, Supol, dia punya PA, macam-macam ramai lah dia punya pegawai dia, timbalan menteri. Dia perlukan ramai untuk membantu beliau. Jadi bila dia sibuk dalam hal ini, urusan ini, sepatutnya yang sibuk membantu parti Supol ya, setiausaha politik dia. Tapi kalau setiausaha politik tu pun tak berpengalaman dan tak pandai dalam menguruskan ahli parti, jadi akhirnya sama juga. Wanita jadi lesu, kita kata. So, isu lesu ini disebut. Wanita PKR sedikit lesu, perlu nafas baru, kata Roziah. Sayap wanita yang kini dipimpin oleh Menteri Pendidikan Fadlina Silit disifatkan sebagai sedikit lesu menurut pesaing dalam parti Roziah Ismail. Ahli Parlimen Ampang itu yang tewas dengan Fadlina dengan perbezaan hanya 32 undi berkata dia sedang mempertimbangkan untuk bertanding. Dalam masa yang sama, penganalisis pula kata beliau setuju, penganalisis setuju wanita PKR lesu, Roziah berpotensi cetus kejutan. Kedudukan Fadlina sebagai Menteri Pendidikan sepatutnya boleh mengangkat kedudukan wanita, namun keadaan sebaliknya apabila sayap itu dikatakan semakin lesu, kata penganalisis. Mengulas kenyataan ahli Parlimen Pusat, Roziah Ismail, fellow Majlis Profesor, berkata wanita PKR dilihat kurang menonjol maupun lebih dikenali meskipun ketuanya seorang wanita pendidikan, Menteri Pendidikan, jawatan kanan dalam Jemaah Menteri. Sebaliknya, dasar-dasar diperkenalkan Menteri Pendidikan Tinggi Zamri berjaya mempromosikan UMNO sebagai lebih intelek di peringkat pengajian tinggi. Jawatan Menteri Pendidikan boleh lebih tinggi pengaruhnya berbanding Menteri Pengajian Tinggi, tetapi itu tidak berlaku, katanya kepada FMT. Okey. Bermakna even analisa daripada pakar pun mengatakan memang berlaku. Dan saya boleh sahkan dia macam ni tuan-tuan. Bila dulu Parti Keadilan ni adalah salah satu parti yang memperjuangkan wanita. Adalah salah satu parti yang memperjuangkan wanita. Malah Parti Keadilan yang memperkenalkan 30% kuota untuk wanita dalam pimpinan tertinggi. Even though saya tak setuju, tapi PKR ni antara yang memperkenalkan. PKR, kita suka atau tidak zaman Zuraidah Kamarudin, even zaman sebelum tu Kak G dan sebagainya, kan, Fuzia Saleh. Wanita ini sentiasa dibawa ke hadapan. For every competition, for every position dan sebagainya, wanita ni akan dikedepankan. Malah di Selangor ada satu khas untuk pusat pemberdayaan wanita.
Kan? Khas untuk orang kata memperkasakan wanita dalam skill-skill tertentu, dalam pekerjaan mereka dan sebagainya. Tetapi 3 tahun ini, saya tengok negeri saya sendiri, Sarawak lah. Dia ada 31 cabang atau 31 parlimen. Wanita yang bertanding hanya 5 je. Salah satunya kami lah, Petrajaya. Kan? 5 je yang menang bertanding. Lepas itu, lain sepatutnya diwujudkan penaja. Even sampai sekarang, tidak semua cabang itu ada penaja wanita. Ketidakmampuan seorang ketua wanita mewujudkan even penaja wanita di kawasan tersebut. And 3 tahun ni dia gagal untuk memantau, memastikan ada wanita di kawasan tersebut, di kawasan-kawasan tersebut. Dan daripada 14 itu, saya rasa bukan semuanya aktif. Dana kita ada, orang kita ada. It's just a matter of kita kena turun je, menyantuni. Dan saya boleh cakap dalam konteks Sarawak, negeri lain saya tak boleh cakap lah. Konteks Sarawak, kita nampak wanita ni sangat, dia sangat lesu. Sangat lesu. Yang kalau Roziah kata kurang lesu kan. Lesu sedikit. Saya kata sangat lesu. Even wanita dulu very passionate, ramai yang berminat sebagainya, dah mula kurang berminat dah. Mereka tak nampak pentingnya ataupun tak nampak peranan mereka is important dalam mendepani ataupun dalam berada di samping lelaki bagi menghadapi dunia politik ini. Sebab wanita ni banyak kekangan, tuan-tuan. Wanita bila dia muda, dia ada boyfriend. Kan? Dah boyfriend, dia dah kahwin, dah ada suami, kena jaga suami dia dulu. Lepas dah ada suami, ada anak. Anak dan suami jadi priority, keluarga jadi priority. Tunggu anak besar sikit lah. Bila anak dah besar sikit, suami pula. So, dia ada kekangan-kekangan itu. Dan itu lebih keutamaan berbanding dengan politik. So, kekangan itu sepatutnya, sebagai ketua wanita, whoever lah, Roziah ke Fadlina ke whoever akan jadi ketua wanita nanti, kalau mereka bertanding dan salah seorang menang, dia kena lihat perkara ini. Dia kena lihat bahawa perlunya memperkasakan wanita. Lelaki ni mudah, tuan-tuan. Lelaki ni mudah. Kalau dia nak masuk politik, dia mudah. Tapi wanita ni dia akan ada kekangan. Dan kita kena create equal opportunities kepada wanita itu. Kita kena memperdaya. We have to empower them. Kadang-kadang ada certain benda kita kena adakan extra compared to men. Kan? Saya ambil contoh lah. Kalau mana-mana setiap program wanita perlu ada satu nursery khas untuk dia orang boleh bawa anak dan letak kat situ anak mereka. Contoh. Kita boleh buat. So benda-benda macam tu yang sometimes bagi saya, macam saya kata itulah, Fadlina ni menteri dan dia akan kekal menteri, jangan risau. Saya dia menang atau kalah, dia akan kekal menteri. Kalau dia kalah pun dia kekal menteri. So biar Fadlina jaga menteri, jaga pendidikan, biar Roziah jaga wanita. Dia bukan ada jawatan menteri pun. Wabi Roziah ni, biar dia jawatan menteri, jaga wanita. Biar dia buktikan 3 tahun ini bagaimana wanita boleh diperkasakan. And I think itu sepatutnya yang kita boleh lakukan, yang kita boleh buat. Baik saja, tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana bersama dengan saya.